membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 5 April 2025. Hakim. Yohanes bab 19 ayat 8 hingga 11. Apabila mendengar kata-kata Yesus berkata bahawa dia adalah anak Tuhan itu, Pilatus semakin takut. Dia masuk semula ke istana dan bertanya kepada Yesus, "Dari manakah kamu ini?" Tetapi Yesus tidak menjawab. Kemudian Pilatus berkata kepadanya, "Kamu tidak menjawab soalanku. Tidakkah kamu tahu aku berkuasa untuk menyalibmu atau membebaskanmu?" Yesus menjawab, "Kamu tidak mungkin mempunyai kuasa langsung ke atasku kecuali diberikan kepadamu dari atas. Maka yang menyerahkanku kepadamu itu lebih besar dosanya." Saya tidak terkejut Pilatus dalam ketakutan. Yesus sedang bercakap dengannya dalam suara sebagai seorang hakim yang tenang dan tidak beremosi. Lelaki Yesus ini akan menghakim semua manusia pada hari akhir. Hakim ini mempunyai kuasa yang lebih besar daripada Pilatus sendiri kerana dia adalah anak Tuhan. Perhatikan bagaimana Yesus membandingkan Pilatus dan Yudas. Kedua-duanya menyerahkan Yesus kepada kematian. Pilatus mempunyai jawatan sebagai gubernur. Dia membuat pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya walaupun dia melakukannya dengan salah. Yudas pula tidak mempunyai banyak alasan dalam perbuatannya. Bagaimana pula dengan kita? Dosa kita dan pemberontakan kita terhadap Tuhan telah menyebabkan kematian Yesus. Di manakah kita boleh menyembunyikan perasaan bersalah kita? Hanyalah di dalam Yesus. Yesus bukanlah seorang hakim yang menakutkan tetapi juru selamat yang mengampun dan mengasihi. Dia menyerahkan nyawanya dengan rela hati untuk menyelamat dan memulihkan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak kesayangan Tuhan sendiri. Yesus telah bangkit semula dari kematian dan kita tahu dia akan membangkitkan kita juga pada hari akhir. Kita akan bersama dengannya dalam damai sejahtera buat selama-lamanya. Kita berdoa, "Tuhan, saya bersyukur atas belas kasihan-Mu." Amin.